sedang jemaah dikasih sekalian. Saya mengambil ruang pada malam ni untuk sebut satu perkara berkaitan dengan salat jenazah yang ditunaikan sebentar tadi. Tuan-tuan sekalian, dalam salat jenazah, termasuk di dalam sunnah yang dituntut di dalam salat jenazah adalah kita mewujudkan saf dalam salat jenazah. Di dalam hadis Nabi SAW sebut, "Ma min mayyitin", tidak ada mana-mana jenazah, "yusalli alaihi thalathatu sufuf", ditunaikan ke atasnya salat jenazah sebanyak 3 saf. Maknanya dalam salat jenazah ada saf. Kita dituntut untuk berdiri di dalam saf untuk menunaikan salat jenazah. Malangnya tadi, walaupun sebahagian mungkin ada sedikit, saf pertama mungkin ada, saya salat jenazah lepas maghrib tadi, saya duduk di belakang saya. Saya tengok dari tengah sampai ke belakang tak ada saf. Tuan-tuan kebanyakannya pergi berkerumun. Safnya berapa tak tahu. Kalau tuan-tuan tengok di belakang, kiri kanan tuan-tuan tak tahu tuan-tuan duduk di saf yang mana satu. Saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan perasan perkara tersebut. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, perbetulkan salat jenazah yang kita tunaikan. Pastikan kita berdiri itu di dalam saf. Cuma masyarakat kita barangkali semua masyarakat kita bila salat jenazah dia suka datang rapat-rapat. Mungkin tujuan dia supaya jangan ada orang tersilap pergi rokok ataupun sujud. Mungkin sebab. Tetapi janganlah sampai rapat sangat. Cukuplah dengan tuan-tuan tengok jarak di antara saf pertama saf kedua, cukuplah tengah-tengah tu kita buat satu saf lagi pula. Supaya nanti kita bimbang, nanti kalau ada jemaah yang dia tak biasa, dia tersilap, dia ralik ke tengah salat, imam takbir, dia pergi rokok. Jadi kita takut benda tu berlaku, kita buat saf antara saf pertama, saf kedua, kita buat satu saf. Tetapi bukan berkerumun sehingga tak ada saf. Nabi suruh kita buat 3 saf sekurang-kurangnya. Kalau ada 6 orang main dalam salat jenazah, saf pertama 2 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Kalau jemaah sedikit, kalau ramai bagi ada saf. Ambil perhatian perkara ni tuan-tuan. Kita lama dah merdeka ni, mengaji agama pun lama dah. Dalam kitab dulu kalau tuan-tuan biasa mengaji kitab kerukunan, dalam kitab kerukunan tu sebut saf, bukan ikut dan salat jenazah. Pastikan ibadat yang kita buat dalam bentuk yang paling baik sekali. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, kita kena salat jenazah ni buat sungguh-sungguh. Pastikan kita tahu, jangan ada lagi takbir salat jenazah Allahu Akbar, dia baca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan ada. So apa saya sebut begitu, saya sendiri pernah salat, orang sebelah saya lepas takbiratul ihram salat jenazah, dia baca doa iftitah, tak ada doa iftitah salat jenazah. Takbiratul ihram terus baca al-Fatihah. Imam takbir kedua terus baca selawat. Selawat seperti selawat dalam tahiyat yang tuan-tuan baca tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sehinggalah fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian imam takbir kali ketiga, doa untuk jenazah. Doa jenazah yang masyhur dalam masyarakat kita iaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas, hingga ke akhirnya. Panjang sikit doa tu. Siapa yang tak hafal, dia hafal sedikit saja, maka dia ulang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Diulang. Kalau itu pun dia tak hafal, dia doa dalam bahasa Melayu. Nak doa apa? Doa jenazah, fokus dia keampunan rahmat. Keampunan rahmat. Ya Allah, kurniakan keampunan kepada jenazah tersebut. Ya Allah, kurniakan rahmat kepada dia. Ya Allah, belaslah dia, kesahanilah jenazah tersebut. Sehingga imam angkat takbir kali ketiga. Bila imam angkat takbir kali berapa? Kali keempat. Imam angkat takbir kali keempat. Kalau imam beri ruang kita membaca doa, kita baca doa lagi. Kalau imam tak bagi ruang, dia terus bagi salam, kita terus bagi salam. Kerana solat jenazah itu solat jamaah. Solat jamaah kita dituntut untuk mengikut imam. Imam bertakbir, kita bertakbir. Imam beri salam, kita beri salam. Kalau imam memberi ruang selepas takbir yang keempat untuk kita membaca doa, dalam masyarakat kita doa yang masyhur iaitulah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu yang masyhur. Ada lagi doa-doa yang lain. Tapi saya nak pesan kepada tuan-tuan, kalau kita salat jenazah, kita buat bersungguh-sungguh. Kita jaga saf, kita buat dalam bentuk yang elok. Ada pahala satu qiraat siapa yang salat jenazah. Bawa sampai dikebumikan 2 qiraat.
pahala dia besar. Buat bersungguh-sungguh. Kalau kita hari ini bersungguh-sungguh, kita mewujudkan satu suasana orang yang menunaikan salat jenazah bersungguh-sungguh. Nabi kata, jika kamu berdoa untuk jenazah, fa'akhlisu lahu du'a, ikhlaskan doa, sungguh-sungguh doa untuk jenazah. Kalau kita wujudkan suasana ini, tuan-tuan ingatlah, tak rugi. Kerana satu hari nanti yang duduk di hadapan itu adalah kita. Kita orang lain akan salatkan kita pula. Kalau hari ini kita salat lebih kurang lah, sembang-sembang main salat jenazah, sembang bola, sembang artis, apa semua. Maka demikianlah ketika kita mati, orang yang mari salat kita macam tu lah orang lain. Sah tak reti ke mana. Salat macam mana pun dia tak reti. Dia asalkan dia datang masjid, orang bertakbir dia bertakbir, orang beri salam dia beri salam. Dia tak tahu apa salat jenazah. Oleh kerana itu saya nasihatkan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, mari belajar agama di masjid. Dengar apa yang disampaikan oleh guru-guru, ustaz-ustaz di masjid, dan untuk memastikan amalan yang kita tunaikan itu bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sekadar itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.